Perasan tak, mata wang rupiah banyak nilai kosong. Kosong. Tetapi kenapa nilainya tak setimpal dengan peletakan kosong yang banyak tu? Sebelum kita bercerita lanjut tentang kisah kosong-kosong ni, untuk makluman semua, Indonesia pernah memiliki nilai mata wang yang stabil dan kukuh. Sekitar 3.8 rupiah kepada 1 AS dollar. Kira stabil lah kan? Itu adalah kiraan sekitar akhir 1949 sehingga era awal 50-an. Jadi pelik kan? Kenapa pula sekarang ni nilai mata wang dekat wang kertas mereka banyak kosong tapi tak setimpal nilainya? Kisahnya adalah kerana peningkatan inflasi. Keadaan ini berlaku ketika era 50-an dan 60-an. Pada ketika itu, Indonesia berdepan dengan tekanan inflasi yang sangat tinggi sehingga melebihi 600%. Maka, situasi tekanan ini secara berterusan menyebabkan Indonesia telah menurunkan nilai mata wang mereka itu RM1,000 kepada RM1. Sebab itulah sekarang kita tengok wang kertas mereka bermula dengan RM1,000. Jadi Indonesia memang nak kekalkan ke letak banyak kosong dekat nilai mata wang kertas mereka ni? Mestilah tidak. Indonesia sebenarnya memiliki perancangan untuk memudahkan pemahaman nilai mata wang mereka, iaitu mereka nak buang 3 sifar dalam wang mereka, iaitu kita panggil ini sebagai redenominasi. Usaha untuk membuang 3 sifar ini untuk makluman telah pun dimulakan pada tahun 2012. Namun ditangguh kepada 2016 dan sehingga kini pihak berkuasa iaitu bahagian kewangan masih menanti green light daripada Kementerian Kewangan dan pihak tertinggi secara menyeluruh untuk membenarkan mereka melaksanakan tindakan tersebut. Jadi kenapa duk tangguh-tangguh ni? Banyak faktor sebenarnya kenapa tangguh, tetapi antara tumpuannya adalah pertama, kos tinggi melibatkan perubahan dari segi duit, sistem dan mesin. Kedua, rakyat dah selesa dengan sistem sedia ada. Dan ketiga, perubahan ini perlu dilaksanakan secara berkala untuk pastikan ia tak jejaskan sentimen pasaran dengan pelabur dan menyebabkan penduduk keliru dengan nilai sebenar mata wang Indonesia. Jadi itu antara tumpuannya. Sebab apa sebenarnya tindakan redenominasi ni bukanlah tak mengubah pun nilai mata wang tu. Dia sekadar mengubah peletakan angka pada mata wang tersebut. Tapi apapun, dia sememangnya berisiko dan akan menjejaskan pasaran sekiranya tidak dilaksana dengan baik. Selain Indonesia, ada ke negara lain buat tindakan ni? Ada, banyak sebenarnya. Tapi antara yang telah berjaya melaksanakan redenominasi ni antaranya adalah Jerman, Poland, Turki dan Ghana. Dan selain Indonesia, ada juga negara besar yang turut cenderung nak buat tindakan yang sama, iaitu Jepun dan juga Korea Selatan. Tetapi berbeza dengan Indonesia, Jepun dengan Korea ni memiliki sistem ekonomi yang kukuh, prestasi yang bagus dan kadar inflasi mereka pun di tahap negatif tau. Jadi Jepun dengan Korea ni macam tak apalah, kita okey je, so tak perlu buat. Maka itu saja kisah seberingkas yang Ringgit rangkumkan untuk anda berkenaan rupiah 000 Indonesia ni. Sekiranya anda memiliki komen ataupun kritikan cadangan, boleh sertakan di bawah. Dan tidak sekadar ikuti kita di YouTube, turut ikuti kita di media sosial yang lain. Itu saja daripada saya, Diana Samsudin. Bye!